Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan sambung. Ini adalah bab yang ke-8. Bab 7 tu kita dah habis. Tinggal lagi kita nak bincang jawapan latihan yang kita bagi tu. Itu kita akan bincang masa kelas minggu depan. Semasa kelas. Jadi untuk hari ni kita nak masuk terus bab 8. Okey. Jadi anda fokuslah pada bab 8 ni. Kalau tak habis sambung esok, tak habis lagi sambung pada hari Rabu malam. Okay, Rabu malam kita akan bergabung balik untuk kita buat kelas malam lah. Okay, so yang pertama harap bersedia. Balapan ni penting sebab dia besar dan panjang dan dia melibatkan juga nanti Tiatan 5 jumpa lagi. Untuk Tiatan 4 kita jumpa sukatan serakan data tak terkumpul. Nanti Form 5 jumpa sukatan serakan data terkumpul. Itu ada beza lah. Nanti beza dia kita akan tengok. Okey, apa beza antara tak terkumpul dengan terkumpul. Okey, yang pertama adalah kita tengok dulu apakah maksud serakan. Serakan. Okey, baik Untuk lebih mudah serakan ni, kalau ada nota catatlah kan. Okey Saya bagi gambaran macam ni. Katalah anda tengah minum air. Air kan? Air tu tumpah tau, tumpah ke lantai. Katalah untuk situasi yang pertama ni A dengan situasi yang kedua B Situasi pertama, air tu tumpah. So air tu tumpah, tumpukan air tu macam ni je. Okay Tapi kali kedua, situasi B minum air tumpah lagi. Kali ni air, tumpahan air tu lebih merebak jauh. Antara A dengan B, yang manakah orang kata jangkauan air yang lebih jauh? A atau B? B. B lah. So serakan bermaksud lebih jauh dia orang kata tersebar, lebih besarlah serakan dia. Serakan bermaksud bagaimana data itu diagih-agihkan mengikut situasi lah. Dan dalam kes ni, serakan ni bermaksud data itu orang kata terserak. Terserak maksudnya dari segi macam ni lah. Situasi air ni kan. Dia orang kata dia merebak. Data tu melebar kan. Besar ke kecil. Okey ataupun situasi kedua saya boleh contohkan begini. Sekejap padam. Pernahkah anda melihat graf begini? Ni graf bar yang pertama dengan kedua. Graf bar yang pertama dia macam ni saja. 3 saja. Graf yang kedua dia lebih banyak palang. Ini. Okey So untuk graf yang kedua ni dipanggil serakan yang lebih besar lah sebab dia banyak palang, lebih besar, lebih lebar, banyak data. Okey sedangkan graf yang pertama ni hanya 3 bar saja, sikit. Dia terserak juga tapi serakan dia sikitlah kecil. Serakan maksudnya bagaimana data itu ditafsirkan dan digambarkan dalam bentuk perwakilan graf ke, jadual ke kan. So lebih banyak data itu lebih terserak, lebih besar lah. Okey Baik, kita tengok seterusnya. Nanti dalam ini juga anda kena kuasai benda ni, iaitu julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Ini kena kukuh, kena kuat dalam ni sebelum kita masuk ke Tiatan 5. Okey, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Kita pergi seterusnya. Saya nak pergi nombor 4 je. Mana yang penting-penting. Okey, kita pergi yang ni jap Kita pergi bawah jap. Okey, lihat contoh 1 ni muka surat berapa ni 213. Saya kecilkan sedikit view ni. Sekejap. Aku kecil soal. Sekejap Okey. Tengok contoh 1. Yang A tu jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Dan sekarang saya beritahu kenapa dalam bab ini dipanggil data tak terkumpul. Sebabnya data yang anda lihat ini semuanya berterabu. Betul tak? Dia tidak tersusun. Kejap 52, lepas tu 60, turun 62, turun 47, naik 55, naik turun 48, nampak? Data itu berterabu. Kita lah yang kena susun. Sebab itu dipanggil, dalam bab ini dipanggil sukatan serakan tidak data tak terkumpul. Sukatan serakan data tak terkumpul. Sebabnya data tu berterabu. Kita yang kena susun. Nanti bila Form 5, data tu lebih tersusun. Dia dah bagi dalam jadual dah. Okey Jadi sekarang
Dia kata padam. Ya. Dia kata nyatakan beza jisim kilogram bagi murid-murid ini. Okey. So nak cari beza jisim ialah kita tengok dia kata kat bawah ni, contoh dia kan. Dia kata kita kena ambil nilai terbesar. Jisim terbesar tolak jisim terkecil. So dalam jadual ini kita kena pastilah jisim terbesar kita adalah 79. Yang terbesar. Tolakkan dengan terkecil. Terkecil kita adalah 40, apa tu? 47. 47 So yang besar tolak yang kecil. Maka dapatlah beza dia 32 kilogram. Okey itu dikatakan mencari beza lah. Okey so mencari beza, cari yang besar tolak yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua tengok B pula. Okey yang B ni adalah dipanggil plot titik. Graf plot titik. Saya rasa anda pernah jumpa kot benda ni. Okey di mana dia bagi macam graf ni, simple graf je, simple graf saja. Lepas tu dia bagi nombor lah 3, 4, 5, 6, 7 kan. Sekarang ni dia titik tu ada bacaan tau. Contohnya macam ni kan. Ni kan dekat sini kan. Okay, kalau kita lebih besar sikit bacaan dia, saya zoom sikit Kalau anda nak tengok lebih besar sikit. Sekejap saya tengok, saya harap tak pecah lah. Sekejap saya cuba besar. Okay, dia lambat sikit. Okay, cara baca graf Ini kita tekan sikit nombor dia. Okay, tu. Ni 3 ni 3 kan? 3 So sebelah ni adalah 3.1. Kotak ni. Ni 3.1. Ni 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0. Boleh Jadi kena tahu baca graf lah. Jadi titik yang pertama ni nilai dia 3.1. Kemudian yang ini kita tahu dah, ini adalah 3.9. Ini 4.1 ada 2 titik. Ini 4.5 ada 1 titik. Ini apa? 4.8 ada 2 titik. 5.0 1 titik. Okay, sampailah seterusnya. Itu cara baca plot titik lah. Cara baca tengok pada skala dan berapa banyak titik ada kat situ. Okay, jangan tanya data anda dari mana-mana. Data anda yang biasanya dalam bentuk jadual lah. Dia transfer dalam bentuk graf plot titik. Okay, sama lah macam tadi. Kalau kita dah transfer data ni kan dalam bentuk plot titik, maknanya kita kena buatlah graf dia macam ni. Tapi ni data lain, soalan lain. Okay, dia bagi data. Cara baca dia adalah kita baca ikut graf lah macam kita baca graf biasa. Cuma macam ni, contoh ni kan, yang ni ada 3 titik. Pada kedudukan 6.8, nampak ni. Kedudukan ni 6.8 ni. Ni 6.8 ni. 6.8 6.8 ada 3 titik. Itu maksud dia, cara baca graf plot titik lah. Okay, sekarang apa nak kena buat? Okay, sama juga kita kena cari beza. Yang pertama adalah tengok nilai yang terbesar. Saya padam. Nampak pula dia nak padam. Bentar Apa nak padam? Mana pula dia padam? Lambat juga. Okay panjang serangga terpanjang 6.8. Ni lah tadi. Dekat depan ni kan 6.8. Ni kan 6.8. Okay dengan panjang panjang serangga terpendek 3.1. Okay so kita ambil yang depan kan. Data ni paling besar pun titik tu berada pada 6.8. Di sini. 6.8. Ini 6.8. Paling kecil data tu di mula-mula pada permulaan. Sini. Ini 3.1. So kita ambil data yang paling depan tolak yang paling belakang. Dapatlah beza dia. Okey yang tadi ni kita buat macam mana? Kita ambil nilai terbesar 79 tolak yang kecil. Yang ni pun sama. Ambil nilai yang paling depan, yang paling besar lah. Tolak yang paling belakang, yang paling kecil. Okey, so dapatlah beza dia. So jawapan sini akan dapat 3.7. Okey dia cuma beza antara perwakilan je. Dia pakai plot titik, ada yang pakai jadual saja. Kita pergi seterusnya.
Okey. So yang ni tandakan pada buku anda, saya nak anda buat yang ni. Nanti ya. So saya nak anda buat praktis Kennedy 8/A, soalan 1 ni A dan B. Itu dulu. Tanda dulu Nanti kita anda boleh buatlah di sekolah. Okey Sambung ini dan juga ini. Nombor 3. Tanda Tanda guna pensel pada buku teks, jangan pakai pen. Tahun depan orang lain nak guna. Pakai pensel. Okey, nanti padam balik. Okey, tanda ni. Berarti kena diri 8/A, soalan 1 dan soalan 3. Tanda dulu, jangan buat sekarang, tanda dulu. Hari ni dengar je sekejap. Okey Baik, kita tengok yang ni pula. Okey. Tadi kita tengok dah, kita ada plot titik. Ada jadual. Sekarang mari kita memperkenalkan plot batang dan daun. Nama dia plot batang dan daun. Okey Macam mana kita nak buat? Okey, dia akan bagi data macam ni. 36 orang murid, data dia berterabur macam ni. Okey Dia kata ini adalah markah yang diperoleh oleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip akaun. Ini markah dia. Berapa orang? 36 orang. Sekarang apa nak kena buat? Kita kena susun dalam bentuk batang dan daun. Cara dia adalah kena buat kotak macam ni. Sebelah kiri batang, sebelah kanan daun. Sebelah kiri batang, sebelah kanan daun. Okey So lihatkan sini, kalau kita tulis 2 je okey Ini kan anda dapat 2 kan? 2 dengan 7 kan? Maksudnya markah dia 27. Nampak? Dia pecah 2. Macam ni, pecah 2. Sebelah kiri ni akan jadi batang. Ni akan jadi batang. Sebelah kiri akan jadi batang. Sebelah kanan ni akan jadi daun. Itu nama dia batang dan daun. Boleh? So, yang belakang ni 9. Bermaksud 29. Jadi, dalam jadual ni kita dapati bahawa ada 2 orang budak yang dapat markah 27 dan 29. Maka dipisahkan jadi macam ni. 2 kan? 27 27. Satu lagi 29. 29. Pangkal tu yang batang tu tulis sekali je. Batang tu tulis sekali saja. Walaupun jumpa banyak kali tapi tulis sekali. Daun tu yang banyak kali. Daun tu banyak kali. Okey? Boleh faham tak? Tengok ini yang seterusnya. Ini kan. Okey. Perhatikan ini 3 kan. Bermaksud ada banyak pelajar yang dapat markah 30 lebih lah. Ni 31. Ada dapat 32, 34, 35. 35 ada 2 orang. Nampak tak? Sebab ada 2 kali 5 kan? 5 tu ada 2. Bermaksud ada 2 orang dapat markah 35. 35. Ada dapat 36, 37. 37 ada 2 orang. 38 ada 2 orang. Dan 39. Itu semua markah-markah yang diasingkan dalam jadual ni. Nampak ni? Okey Ini semua lagi. So, dia pecahkanlah ikut pangkal. Okey Pangkal daun batang, ujung dia daun. 40 orang. Bukan 40 orang. Markah 40 lebih. Ramai dapat. 42 orang. Nampak ni? Ni 40 ada 2 orang. Tu. Okey Kemudian 41 ada seorang. 42 ada berapa orang? Ramai. Tu cara dia lah. Kekunci kat sini maksudnya 27 bermaksud 27 orang. 27 markah dia. 27. 2 tu batang, 7 tu daun. Okey So ini adalah kaedah menggunakan batang dan daun. Sekali lagi saya ulang. Kalau dia melibatkan nombor itu puluh kan, contohnya 66, bermakna kita punya batang 6, daun kita 6 lah, macam tu. Boleh? Habis kalau ada 2 kali 66, 6 batang ni tetap 6, batang yang daun tu tambah itu lagi, 66. Okey Dia kena yang daun tu boleh berulang kali. Batang tak boleh. Batang sekali sahaja. Jangan sepadam Contohnya contoh lain. Katalah jawapan kita ada 55, ada 55, ada 56. Macam tu kan? Ada 61. Okey, ini data simple Ada 4 data. So kita mulakan dengan palang batang Ambil yang dulu 50 lebih. 55, 56. So batang dia 5, kedua daun 5. 55 ini. Selesai. Yang ni pula. Batang dah ada 5, daun dia tambah lagi 5. Selesai. Kemudian ada 56. Batang dah ada 5 dah, tambah daun 6. Nampak? Macam tu. Okey Habis 5, ada 6 pula. 6 satu kan? Bawah lah. 6, daun dia 1.
Boleh? Selesai. Cikgu kena buat kekunci sekali ke tak payah? Kekunci tak perlu buat. Tapi kalau nak buat pun tak apa. Yang penting kita dah pisahkan batang dengan daun. Boleh senang je kan? Okey Okey. Okey. Ini pula titik tadi. Okey. Yang ni pula, ini pernah keluar dalam SPM SPM ke trial saya tak ingat, tapi pernah keluar macam ni. Sebiji macam ni. Ni adalah plot data batang dan daun. Cumanya dia pecah dua. Kenapa pecah dua? Sebabnya ada markah ujian bulan April dengan markah ujian bulan Mei. Maka apa berlaku? Dia buat kiri kanan macam ni. Nampak ni Yang ni batang tengah-tengah. Daun tu sebelah kanan daun untuk bulan Mei, sebelah kiri daun untuk April. Sebabnya dia nak buat perbandingan. Macam tadi kan dia satu data je. Jadi patah balik. Ni kan satu je data tentang markah basic account. Tapi yang ini lain. Yang ni dia pecah dua, ada kiri kanan pula kerana ada 2 bulan. Dia nak perbandingan markah untuk 2 bulan, maka dia buat kiri kanan. Okey Jangan terkejut pula So, kalau nak buat perbandingan kiri dan kanan, maka batang tengah-tengah. Okey, batang di tengah-tengah. Macam inilah. Okey, tengok kita buat satu bagi contoh. Okey, katalah untuk bulan April dengan Mei kan. Paling rendah markah dia 30 lebih. Tengok betul tak? 30 lebih kan? 30 lebih. Ada lagi tak 30 lebih? Ni 30 lebih. Tu je lah. Maksudnya bulan April pun ada 30 lebih, bulan April pun ada 30 lebih. So dia mula dengan 3 nampak ni. Dia mula dengan 3. Untuk sebelah kanan dia letak untuk bulan Mei. 34 nampak ni. Dan 38. 34, 38. Sebelah kiri pula dia buat terus untuk April. April kan ada 4 orang dapat 30 lebih. 32, 35 ada 2 orang dan 39. Selesai 30 lebih, dia masuk ke 40 lebih pula. Selesai 40 lebih, dia masuk ke 50 lebih. Sampai dah habis. Boleh Dan dia kena susun ikut turutan nombor. Tertib menaik. Okey, katalah macam ni kan. Kita ada markah 30, 31, 33. Yang ni kan. Cara susun mestilah bermula dengan yang paling rendah. Ni dulu, first. Ni kedua, ni yang ketiga. Ikut tertib. Maksudnya kita buat batang kan macam ni kan. 3. Mesti sini kosong dulu. Lepas tu 1, lepas tu 3. Tak boleh macam ni. Tak boleh susun dalam keadaan dia tidak terikut tertib. Contoh macam ni Dia mesti ikut tertib. Tertib menaik. Okay, jangan buat macam ni. Ni batang 3, lepas tu kita mulakan 7. Turun 2, kosong. Tak boleh. Kena ikut susunan nombor yang daun ni, pastikan kosong depan, 2 tengah-tengah, 7 belakang. Dia kena ikut tertib. Ikut tertib Sama macam batang. Batang ni, kalau anda tengok, batang kan dia mula tertib. Mula dengan 3 dulu, yang paling kecil. Lepas tu naik ke 4, naik ke 5, naik ke 6, naik ke 7. Ikut tertib menaik. Sama juga untuk daun. Daun pun kena susun ikut tertib menaik. Okey So, ni adalah batang dan daun. Latihan dia di mana? Latihan dia di sini. Saya buat. Okey. Ni cerakan. Jangan saya tunjuk tanda soalan jap. Tanda latihan jap. Ini dia. Okey. Saya nak anda buat latihan seterusnya 8.1B soalan 1 je. Tanda 8.1B soalan 1 saja. So ada 2 markah, kumpulan A dan kumpulan B. Anda kena buat plot batang dan daun kiri dan kanan. Maksudnya batang tengah-tengah macam ni kan. Buatlah ni kumpulan A, ni kumpulan B. So susun dulu, tapis dulu data tu, ambil yang paling rendah. Lepas tu mula meningkat. Anda boleh tengok contoh tadi untuk lebih jelas. Okey Saya ulang balik 8.1B soalan pertama saja. Okey, kita patah balik yang ni. Okey yang patah sini, dekat sini penting. Saya kena terangkan. Okey. Tengok ni Dia kata bagaimana anda membandingkan dan mentafsir 2 set data berdasarkan plot titik. Okey ini pasal plot titik. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Pelajar di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperolehi oleh murid-murid ini. Yang pertama atas ni kuis sains, yang bawah adalah kuis matematik. Okey.
Dan plot titik tu menunjukkan markah bagi pelajar tu lah. Ya. Sekejap tahu ni. 20 orang Maksudnya titik ni mewakili orang lah. Bilangan orang. Okay, contoh maksudnya untuk quiz sign ni kan. Quiz sign ni, mana pen tadi? Quiz sign ni yang dapat markah 8. Saya rasa mungkin markah 8 kot. Ni markah dia 8. 8. Paling rendah 8 lah. Paling tinggi 15 markah. Yang dapat markah 8 seorang je. Yang dapat markah 9 ada 3 orang. Yang dapat markah 10, 3 orang. Yang dapat markah 11 ada 5 orang. Itu cara kita baca letak. Okay, itu quiz sign. Quiz math pula, yang dapat markah 9 seorang. 8 markah tak ada. Itu cara dia. 10 orang, markah 10 dapat seorang. Markah 11 ada 5 orang. Markah 12 ada 6 orang. Dan markah yang paling tinggi 15 seorang. Itu cara baca data bagi plot titik. Okay, titik tu mewakili orang lah. Dalam kes ni orang. Okay, jadi sekarang soalan pertama, data manakah yang menunjukkan serakan lebih besar? Okay, berikan justifikasi anda. Tengok jawapan dia kata serakan skor dalam quiz sign lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Tengok quiz sign. Okay, dia kata serakan mana lebih besar? Okay, baik, saya padam kejap. Cuba tengok, perhatikan. Sama-sama tadi saya padam ni kan. Perhatikan data sains dan juga data matematik. Mana lebih lebar? Okay, Untuk matematik, untuk sains, dia mula dengan 8. Lepas tu dia merebak sampai ke 15. Sedangkan matematik, dia mula dengan 9 dan berakhir 15. Cuba tengok yang saya tanda tu. Mana serakan lebih besar? Sains ke math? Sains lah kan? Sebab sains tu dia punya besar kan? Lebih lebar. Sains lebih lebar kan? Saya buat bulatan tu, saya buat tanda circle tu kan? Sains lebih lebar. Sebab dia mula dengan 8, berakhir 15. Sedangkan math mula 9, habis 15. Okay, So, serakan yang terbesar adalah sains sebab dia lagi besar dia punya pemetaan tu. Okay, pemetaan dia lebih besar lah. Jadi kita ambil sains. Math walaupun dia nampak banyak skor lebih tinggi, tapi serakan dia kecil kerana dia mula dengan 9. Okay, Katalah, contoh kita ambil subjek lain contohnya subjek sejarah lah, sejarah kan. Katalah sejarah, dia mula sini je, 13 hingga 15. Lagi kecil lah. Maksudnya sejarah lebih kecil. Sebabnya serakan dia daripada 13 hingga 15. Tapi dari segi skor, sejarah lebih bagus sebab ramai yang skor markah 13. Macam tu lah cara kita baca. Okay, Jadi dalam kes ini, serakan terbesar adalah sains sebab sains bermula yang paling kecil 8 sampai 15. Dia punya lebih lebar. Data dia lebih lebar. Anda tengok jadual pun dah tahu dah. Kan? Tengok ni. Dia lagi besar. Sedangkan math kecil je. Kecil sikit lah. Jadi lebih besar adalah sains. Okey? Boleh yang tu Soalan B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan tertinggi? Nak tahu lebih tinggi, kita kena tolak lah. So dia kata kuis sains mempunyai beza cerapan lebih tinggi iaitu 7. Mari kita tengok. Betul ke? Nak tahu, tolak lah. Beza cerapan kita ambil yang tertinggi, tolak yang terendah. Untuk sains sains ni yang tertinggi 15. So 15 tolak dengan yang terendah 8. Berapa ni? Berapa ni masuk 8 pun? 7 7 7. Math pula, math tertinggi dia 15. Ada orang 15. Tolak dengan terendah 9. 15 tolak 9 apa? 6 kan? So dekat sini pemenang dia adalah sains lah. Sebab sains adalah cerapan lebih tinggi. Berdasarkan kita tolak yang besar, tolak yang kecil, dia adalah 7. Dia adalah pemenang. So dia dipanggil beza cerapan yang lebih tinggi. Soalan C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah lebih baik? Math ke sains? Jawapan dia adalah kuis matematik. Kerana lebih banyak cerapan tertempu pada bahagian kanan plot titik. Nak mudah maksudnya, cuba tengok data sains dan matematik ni. Subjek manakah yang pelajar dia skor lebih banyak markah? Math ke sains? Math lah kan?
Okay, tengok Untuk mat ni, kita pandang balik hujah dia macam ni. Kenapa mat dikatakan dia punya pencapaian lebih baik? Sebabnya sekejap Mak nak padam ni. Okay. Tengok yang sains ni. Pertama, ada orang dapat 8 markah. Sedangkan mat tak ada. Mat paling rendah pun 9 markah. Satu, dia menang tu dah. Fakta kedua. Cuba tengok paling tinggi 15. Seri Sains pun seorang dapat 15, mat pun seorang. Itu seri. Okey. Kemudian cuba tengok 14. Markah 14 yang dapat markah 14 ni sains seorang je. Sedangkan mat ada 2 orang. Dia menang dah. 2-1. Okey Kemudian tengok ni pula. Untuk markah 13, sains 2 orang saja, sedangkan mat ada 4 orang skor markah 13. Nampak So dia lagi banyak lah. Lagi bagus. Maksudnya lebih ramai yang berada sebelah kanan lebih baik. Ni kan kiri ke kanan ni kanan kan? Kanan. Lebih ramai ataupun lebih banyak titik berada sebelah kanan lebih bagus. Boleh? Lebih banyak titik berada di sebelah kanan lebih baik. Tetapi kalau lebih banyak sebelah kiri lebih orang kata lebih tak baik lah. Macam ni lebih nak kata lebih buruk tak juga. Maksudnya kurang baik. Kurang baik. Lebih banyak yang berada sebelah kiri kurang baik. Sebab kita nak lebih besar sebelah kanan. Jadi kalau data itu lebih banyak berkumpul sebelah kanan, dia berat sebelah kanan, maknanya lebih baik berbanding kalau kumpul sebelah kiri. Boleh Okey, ada nak tanya apa setakat ni? Jelas tak? So ingat balik tadi kita dah belajar tentang jadual, lepas tu cari beza cerapan kan. Ambil yang besar tolak yang kecil. Lepas tu kita belajar pasal plot titik. Kita belajar pasal plot batang dan daun. Asingkan batang dengan daun. Okay, so inilah antara yang kita nak belajar pada hari ini kan. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Kalau tak ada soalan, kita sambung ini. Sukatan sirakan. Okey, dekat sini akan kita berjumpa. Yang pertama adalah formula julat. Formula julat ini tidak ada dalam senarai formula dalam peperiksaan. Baik Form 4 ataupun SPM tidak ada. So, ini kena hafal. Kena dihafal baik-baik. Tapi tadi pun anda dah buat kan, iaitu beza cerapan kan. Ambil yang besar tolak yang kecil. Itulah dipanggil julat. Okey Tadi kan kita ambil kan, contohnya yang tertinggi 15, tolak yang terkecil 8. Beza dia adalah berapa ni? 7 7 So ini adalah dipanggil julat lah. 7 ni julat. Ambil yang besar tolak yang kecil dipanggil julat. Okey Sebab tu formula ni tak dalam senarai SPM. Sebabnya benda ni mudah je. Ambil yang besar tolak yang kecil. Itu dipanggil julat Tengok je ni pula. Okey. Diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set data ini. Okey So pertama, data ini berterabur, menyusahkan kita. Dia mula dengan 34, 23, turun 14, turun 6. Dia terbaru kan. Tugas kita adalah untuk yang pertama ni, kalau nak susun lebih baik. Tapi kalau pun tak susun, kita masih boleh cari jawapan. Sebabnya kalau nak cari julat, kita kena ambil yang besar tolak yang kecil. Maka dalam data ini, yang besar adalah 40. Kan? Ni kan 40. Besar. So 40. Tolak yang terkecil, 14. Itu je lah. Walaupun dia tak tersusun, tapi masih lagi dapat jawapan. Cuma kita ambil yang besar, tolak yang kecil sahaja. Maka jawapan dia adalah 26. Inilah julat. Okey, itulah julat. Mudah saja Tapi kalau anda nak susun tertib menaik, lebih baik. Lebih baik. Okey Tapi nanti saya akan tunjukkanlah ada situasi yang memang kena susun tertib menaik. Kalau tak susun tak dapat jawapan. Okey, itu julat Baik. Itu dalam bentuk data yang macam ni. Data yang dalam bentuk berterabur macam ni kan. Tengok contoh 4. Contoh 4 pula sama juga dia suruh cari julat. Tapi dalam bentuk jadual macam ni. Atas ni skor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam kuis kimia. Bilangan murid dia ada bawah ni. Okey Ataupun anda pernah dengar istilah kekerapan. Kekerapan ni kat bawah ni lah. Inilah kekerapan. Kekerapan. Okey So bilangan murid tu dipanggil kekerapan lah. Maksudnya kat sini, untuk yang skor markah 2 markah, ada 3 orang dapat. Itu cara baca. Untuk yang skor 3 markah, ada 5 orang. Untuk yang skor 8 markah, ada 3 orang. Macam tu lah. Itulah cara baca.
jadual ni. Okey Sekarang dia kata nak cari julat. Okey Cerapan terbesar kita skor markah lah. Skor markah yang paling besar 8. Skor markah terkecil 2. So 8 tolak 2, 6. Itu sahaja. Boleh kita ambil skor markah yang terbesar tolak yang terkecil. Okey, boleh. Kita pergi seterusnya. Okey, ni Okey. Baik, perhatikan kat sini ada huruf Q1, Q3. Okey Maka sekarang saya perkenalkan kepada anda, Q itu adalah nama dia kuartil. Kuartil Ini sebenarnya bahasa Inggeris. Kan? Tapi kita ambil bahasa Melayu lah Kuartil, quartile. Quartile, bahasa Inggeris. Lepas tu dia ringkaskan menjadi Q saja. Tapi bahasa Melayu kita panggil kuartil, K-U-R-T-I-L, kuartil, kuartil. Tapi kita tak boleh pakai K dia pakai Q. Itu beza je lah saya minta nanti kalau boleh KPM dia akan tukar lah syllabus baru, maksudnya pakailah bahasa Melayu. Kan? Nanti korang keliru pula. So jangan keliru Q kat sini maksudnya quartile dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam pengiraan kita panggil kuartil, K. Okey So pakai Q Kuartil ni apa? Okey, baik saya jelaskan pula. Kuartil ni benda apa? Kuartil ni, okey. Anda tahu bulatan? Kan sekejap Saya nak bagi tahu sekejap. Okey Ini kan bulatan. Okey Kalau saya pecah 2, ini dipanggil separuh. Betul? Saya pecah lagi. Sini. Yang ini sekarang dipanggil kuartil. Kuartil maksudnya sukuan. Okey So kuartil bermaksud sukuan. Suku benda suku kan? 3 suku, 4 suku. Itulah sukuan lah. Okey So kuartil pertama yang ini, istilah dia adalah Q1. Kuartil pertama. Sukuan pertama. Bila saya lorek yang kedua pula, dah masuk sukuan kedua, Q2. Itulah. Ni kan Q2 Bila saya masuk lorekan yang ketiga, dia panggil Q3. Kuartil yang ketiga ataupun sukuan yang ketiga. Kalau saya lorek lagi masuk sini, dia panggil kuartil keempat, sukuan keempat. Boleh Cuma dalam bab ini kita tak ada Q4. Kita cuma ada Q1 dan Q3 sahaja. Dan Q2 itu, Padam Dia kena bagi tahu istilah dulu. Q4 tak ada Dalam bab ini kita hanya belajar Q1, Q2 dan Q3 sahaja. Q4 tak ada. Kena padam je, slow sikit sebab dia pakai PDF. Okey. Q1 Q1 Lepas tu kita ada Q2. Kita ada Q3. Q4 tak ada Q1 ni adalah sukuan 1 lah, kuartil pertama. Kuartil 1. Yang ni Q2 kita panggil dia kuartil kedua. Cuma nama lain dia adalah median. Q tu dia label dengan kad rajah ke? Q tu dia label kad rajah, betul? Rajah. Betul lah, rajah tu lah. Dia label kad rajah. Tapi bukan dalam kes bulatan tu contoh je. Nak bagi gambaran kuartil Q tu adalah kuartil. Kuartil tu adalah sukuan. Sukuan tu kita boleh ingat dalam bentuk bulatan. Tapi dalam bab ni tak ada bulatan. Kita nak bagi tahu sukuan tu lah, suku. Benda suku. Kalau macam ni kan separuh. Ni kan separuh kan. Potong 2. Suku lah tu. 90 darjah. Benda yang 90 darjah tu suku lah. Q1 dipanggil kuartil pertama. Q kedua memanglah kuartil kedua, tapi nama dia ada nama khas. Kuartil kedua ni nama dia median. Tolong ingat baik Lepas ni kalau jumpa median, janganlah ingat median tu apa Median tu Q2 lah. Cuma dalam bab ini Q2 tu nama dia tidak popular. Dia tukar nama sebagai median. Median tu maksudnya apa? Tengah-tengah. Median tu maksudnya tengah-tengah.
Okey Q3 kekal kuartil ketiga. Q1 kuartil pertama, Q kedua dipanggil median, Q ketiga dipanggil kuartil ketiga. Q4 ada Okey, so nama-nama dah kenal. Okay, sekarang kita tengok ini pula. Tengok yang pertama. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap data yang berikut. Jadi bagi 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. Nak cari julat antara kuartil. Tadi julat kan, kita baca julat. Kalau nak julat saja mudah, kita ambil yang terbesar. Yang terbesar mana 23. 23. Julat senang. 23 tolak yang terkecil. Yang terkecil adalah 4. 23 tolak 4 lah. Itu julat-julat. Tetapi kalau julat antara kuartil lain sikit. Dia ada kerja lain sikit. Saya faham. Okey, nak kira julat antara kuartil, cara dia begini. Okey, julat antara kuartil. Pertama, susun dulu data tu. Data susun ikut menaik. 4, 4, 6, 8, 10, 13. Ini memanglah confirm lah. Ini memanglah tertib menaik lah. Susun dalam bentuk menaik. Kalau dia berterabur, kita kena susun sendiri dalam tertib menaik. Okey? Lepas tu apa nak kena buat? Okey, lepas tu kita kena cari di tengah-tengah. Okey, baik saya buat je Kalau ada ruang kosong jap, dia boleh buat sini. Ada ruang kosong. Penuh. Sini boleh buat. Kecil pula ni. Okey, anda tengok jap dekat anda punya buku teks. Saya nak kena pergi bawah sikit, nak bagi ambil ruang kosong. Saya ambil gambar jap. Kita tengok yang pertama ni. Okey, saya pergi bawah ni. Sini, saya buat kat sini . Okey, pertama kita ada 4 kan? Ada 4, lepas tu kita ada 6, 8, 10. Pastikan dia dah susun ikut tertib menaik. Kalau ada tak susun, kita susun sendiri. 13, 15, 16, 20, 22, 23. Okey, baik. Sekarang, cubalah kita bilang ataupun kira berapa bilangan nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul tak? 11. Okay, bila 11, dia kena bahagi 2. Okay, nak dapatkan tengah dulu. Okay, so 11 bahagi 2. Berapa Berapa 11 bagi 2? 11 bagi 2 apa bukan, sekejap. Kita bukan tak, yang tu kita ambil tengah aja Okey, bukan. Tak kira tu, tak kira tu. Silap. Nanti kan jadi tu pula. Padam sekejap Dia kira datang macam ni. Ni saya padam balik atas ni. Data ni ada 11. So, nak tahu di tengah-tengah, ialah kita ambil kanan dan kiri. Potong kiri, potong kanan. Tengok potong, saya tanda atas belah atas. Kiri satu, kanan satu. 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 So 3 ni tak dapat dipotong sebab dia seorang-seorang diri. Maka 13 tu adalah dia punya median. Boleh? Bukan tu, bukan tak payah kira 11 bagi 5. Dia macam apa? Dia tak betul tu. Jadi kita kena kira data. Data tu berapa banyak. Jadi cari tengah-tengah dia menggunakan cara potong kiri kanan. Potong kiri, potong kanan sehingga dia jumpa tengah-tengah. Macam bab median mod form T. Betul lah. Tentu lah. Median lah. Okay. Okay. So jumpa 13. 13 ni dipanggil median. Dia labelkan sebagai M median. Boleh Habis kalau data tu genap macam mana? Itu kejap lagi kita tengok. Okay Data ni sekarang ganjil 11. Ada 11 data kan? Data ada 11. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah. 13 lah, 13. Okay. Sekarang ni adalah median. Tugas kita adalah mencari untuk kuartil pertama pula. Q1. Okay. Q1 akan berada di sebelah sini. Depan. Antara sini hingga sini.
Sini adalah kawasan Q1 dan Q2 akan berada di belakang antara sini ke sini. Okey. So kita cari pula kedudukan Q1. Sama juga, kita fokus kepada sebelah sini. Fokus sini je. Sini hingga sini Okey. Potong kiri kanan Potong kiri kanan. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. So 6 tak boleh potong sebab dia seorang diri. Maka 6 ini kita isytiharkan sebagai Q1. Boleh? Tengok sebelah kanan. Nak cari untuk Q3 pula. Okey Fokus pada yang hijau. Ni sini ke sini Potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. 20 tak boleh potong sebab dia di tengah-tengah. Tak boleh potong dengan sesiapa. Maka 20 ni kita isytiharkan sebagai Q3. Boleh? Q2 mana? Q2 ni lah dekat M tu. Q2 dekat M. Cuma lagi sekali saya ulang. Q2 ni dia tak popular. Dia memang tak di-highlightkan nama Q2 tu. Q2 tu ada nama lain. Nama dia median. Boleh So ikut susunan Q1, Q2, Q3. Cuma Q2 tu kita akan isytiharkan sebagai median, bukan Q2. Jadi sekarang ini adalah dia punya Q1 dan Q3. So, untuk mencari beza ataupun julat antara kuartil, kita kena ambil Okey, untuk julat antara kuartil julat antara kuartil. Saya ringkaskan Julat antara kuartil, kita kena guna formula kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil ketiga kita adalah 20 kan? 20. 20 tolak kuartil pertama kita 6. 20 tolak 6. Maka jawapan kita adalah berapa ni? 14. Okey? 14. Faham So, kalau ikut cara ni, dia kata yang pertama, susun dulu data tu. Kenapa ni? Sekejap Susun data ni dulu. Alamak. Kenapa dia hilang? Sudah. Dia hilang pula dah. Okey Saya kena buka balik. Saya buka balik Jadi kadang-kadang dia loading banyak sangat page dia jadi lag. So yang pertama susun data tu ikut titik menaik. Lepas tu cari median tengah-tengah. Lepas cari median, barulah kita cari untuk kuartil pertama dan kuartil yang ketiga. Itu ya pertama. Kita ambil contoh kedua pula. Yang B ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni cantik. Kita buat B pula B saya buat kat atas lebih mudah sikit nampak. Soalan B. Contoh B tu Dia tidak susun, betul ke? Tak, dah susun dah. B ni alhamdulillah dia dah susun. Kalau tak susun, kita akan susun lah dia B ni dah susun ikut titik menaik. Alhamdulillah lah, senang mudah kita. So 11, 14, 17, ada 19, ada 20, 20 lagi, lepas tu 21 dan juga 22. So kita kira data dia Pertama, potong kiri, potong kanan Data kita ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data kita ada 9, nombor ganjil. Apa berlaku adalah, bila kita potong kiri kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan, dapat 19. Dapat 19. So, semua tu adalah median lah. Median. So, sama macam soalan A tadi lah. Dia sama. Cari median dia dulu 9. Median dia 9. 19. Bukan 9. 19. Median dia 19. Lepas tu, 19 tu adalah median. So, dia akan terpisah lah sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ni 4 data ni. Sebelah kanan 4 data lagi. Kuartil pertama berada sebelah kiri. Jadi, kita tengok sebelah kiri kita. Kita ada 11, 14 Kalau kita potong kiri kanan, potong 11, potong 17, potong 14, potong 14. Tak ada tengah-tengah. So, bila berlaku macam ni, kita kena ambil 2 nombor di tengah-tengah, tambahkan dan bahagi 2. Kan? Kalau tadi kan kita jumpa tengah-tengah kan? Tadi kan? Dah padam ni dah padam. Macam ni
Macam ni kan median 13. Lepas tu sebelah kiri ada 5 nombor. 4, potong 4, potong 10, potong 4, potong 8. Adalah 6 seorang kan. So 6 tu lah median tengah-tengah. Bukan apa maksudnya? 6 tu adalah tengah-tengah. Okey Jadi dalam kes kedua ni pula tak ada tengah-tengah. Sebabnya semua seri. Potong 11, potong 17, potong 14, potong 14. Jadi tengah-tengah tak ada nombor. Kalau berlaku begitu, kita ambil cara begini. Kita ambil yang di tengah-tengah, dua nombor tengah ni. Kita ambil dua nombor tengah ni, iaitu mana pergi. Okey 14 dengan 14 ni tambahkan dan kita bahagi 2. Sebab nak cari yang tengah-tengah. So 14 tolak 14 bahagi 2 lah. Okey. Sama juga sebelah kanan. Sebelah kanan kalau kita potong ni sebelah kanan ni ni kanan kan. Potong 20, potong 22. Potong 20, potong 22. Tak ada potong dah. Tak ada yang dapat diselamatkan. Jadi semua dah kena potong. Sama juga cara dia, kena ambil dua nombor yang di tengah-tengah, tambahkan dan kita bagi 2. Iaitu maksudnya ambil 20 dengan 21 ni, tambahkan dia 20 tambah 21 bahagi 2. Itu maksud dia. Dapatlah ini. Nampak? Yang belakang ni 14 tambah 14 bagi 2. Dapat yang belakang ni. Boleh? So sekarang kita dah dapatlah nilai kuartil ketiga dan pertama. Saya padamnya Okey, katalah kita kira untuk yang kuartil pertama. Kuartil pertama yang ni dia. 14 tambah 14 bahagi 2. Cuba kira berapa? 14 tambah 14 bagi 2 berapa? 14. 14. 14. Okey 14 14. Mana pergi? Okey ni 14. Kuartil ketiga pula kita ambil yang belakang. 20 tambah 21. 20 tambah 21 bahagi 2. Ni berapa ni? 20.5. 20.5. Jadi, mengikut formula bagi julat antara kuartil, kita tolakkan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So, untuk JAK, julat antara kuartil, formula dia adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil ketiga kita adalah 20.5. Kuartil pertama kita adalah 14. Maka tolak jawapan ni akan dapat apa ni? 6.5. Itulah cerita dia. Okey so bila berlaku seri, kita ambil nombor 22, tambahkan yang tengah tu, tambahkan, lepas tu kita bahagi 2. Tu dapatlah yang di tengah-tengah. Tapi apa pun formula dia adalah untuk julat antara kuartil, kuartil ketiga hendaklah ditolak dengan kuartil yang pertama. So 20.5 tolak 14, jawapan dia 6.5. Okey, ada nak tanya setakat ini? Boleh ke? Julat tadi, cikgu boleh ke menurun? Kalau boleh ni lah, menaik lah. Menurun ni boleh, tapi nanti ada melibatkan data tu kita jadi confuse pula. Dia nanti kita akan dapat kuartil ketiga depan. Kuartil pertama kat belakang. Boleh je. Dan cuma saya nak lebih mudah. Apa kata kita buat lebih mudah, kita ambil susun menaik. Kecil ke besar supaya kuartil pertama tu dapat ke depan, kuartil ketiga dapat belakang. Tapi terpulang lah kalau anda rasa tak kisah, terpulang lah. Dia boleh je. Bezanya adalah kalau kita susun menurun, tentulah lebih besar sebelah kiri. Jadi kita akan dapat kuartil ketiga tu ke depan dulu. Sama je sama je. Okey Lain soalan nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey. Baik, sekejap. Kita pergi yang ni pula. Sekejap, lain latihan lain. Tengok. Bagi anda tanda dulu. Sekejap. Cikgu. Saya ada soalan cikgu. Ya, silakan. Kalau dia bagi set data. Dia bagi set data. Lepas tu kita kan kena pecahkan kepada 2 kan. Okey, lepas tu
Pecahkan kepada dua kolom. Jadi kolom yang pertama kalau nombor dia lebih macam ni cikgu? Nombor lebih sana? Maksudnya contoh kita pecahkan jadi ada median tengah. Lepas tu Okey. median tengah yang nombor 2 tu ada empat je nombor. Yang dekat belah depan ada 5. Kalau macam tu macam mana nak selesaikan cikgu? Okey, baik Dia kata macam ni, yang saya nampak tangkap lah. Dia kata dapat median tengah. Median kan. Lepas tu sebelah kiri ada 4 data. Contohnya 2, 4, 6, 8. Sebelah kanan ada 5. Contohnya apa 10 lah. 10, 11, 12, 13, 14. Itulah maksudnya sekejap saya padam Dia kata begini. Sekejap Tak balance lah maksudnya. Dia kata sebelah je padam sekejap. Sorry dia lambat sikit padam ni, tak tahu kenapa. Dia lambat. Okey, dia kata data tu median tengah, betul lah. Tapi data sebelah kiri ada 4 nombor je. Iaitu 2, 4, 6, 8. Sebelah kanan 5 nombor. 10, 11, 12, 13, 14. Macam ni. Okey So macam mana nak buat? Sebenarnya salah tu. Dia tak mungkin begini. Median takkan dapat cari dulu selagi nombor tu tak disusun dulu. Satu. Yang kedua, takkan median ni, nama tu median. Median ni maksudnya, tahu tak macam kalau main bola, istilah dia midfield. Tahu tak midfield? Midfield ni apa? Apa maksud midfield? Midfield. Tengah-tengah kan? Pemain tengah, betul tak? Median pun sama lah. Konsep dia sama macam midfield. Dia mesti tengah-tengah. Kalau berlaku soalan yang macam tadi tu ditanya, sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 5. Ini tak balance lah. Maknanya median tu salah pilih. Salah pilih median lagi. Okey Median mesti tengah-tengah. Maksud tengah-tengah adalah sebelah kiri mesti balance 4, sebelah kanan mesti balance 4. Kalau berlaku begini, ini kena tengok balik lah. Contoh data dia. Okey, baik. Saya bagi contoh data Kita ambil nombor genap lah kot. Dia macam ni 5, 9, mesti 10. Okey, baik Kita padam. Median kalau tak balance kiri kanan, maknanya dia bukan median. Salah tu. Dia kena buat cara lain. Ya Saya padam balik. Okey Kita tak payah sampai 3.30 lah Kita sampai pukul 3 lebih kot juga Kita sambung besok. Okey. Tengok nombor saya bagi katalah memudah lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 set data. Okey. So, nak cari dia punya median tengah-tengah dulu. Okey, kita pun potonglah. Saya potong atas tak nak ganggu data tu. Potong kiri, potong kanan. 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 Nampak? Tak ada di tengah-tengah, betul tak? Tak ada yang di tengah-tengah yang kita nak ambil sebagai median. Maksudnya seri lah, seri. Kiri potong 5, kanan potong 5, betul tak? Jadi dalam kes ini, median itu sama macam tadi itulah. Kita kena ambil yang tengah-tengah, tambahkan 2 nombor tu dan kita bahagi 2. Baru dapat median. Maksud kat sini, yang tengah-tengah siapa? Yang tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah adalah 5 dengan 6, betul tak? 5 dengan 6 ni tengah-tengah. Dia seri lah, seri kan? So, bila seri, tak ada sepakat, tambah 2 nombor tu. Maka 5 akan tambah dengan 6 bahagi 2. Berapa ni 11 bahagi 2 apa 5.5 5.5. Okey So 5.5 inilah dipanggil median. Okey kenapa jadinya tu? Sebabnya data itu genap. Data itu bilangan genap 10. Jadi bila genap akan berlaku seri. Bila seri tak ada sepakat, maka jalan tengah kita adalah ambil 2 nombor di tengah-tengah, tambahkan 2 nombor tu bahagi 2. Maka dapatlah jawapan dia 5.5. Okey. Kalau 6 dengan 7 boleh ke cikgu? Apa 6 dengan 7? Tak boleh. 6, 7 dah berat ke kanan. Okey Dia tak boleh dengan 7. Dia kena ambil 5 dengan 6 sebabnya dia macam ni. Kita pandang balik Dia median ni tengah-tengah tau. Okey, saya potong nombor lah Lagi jelas saya potong nombor tu. Boleh nampak?
Okey, sekejap saya bagi perbezaan dua nombor. Nanti anda tengok sekejap Oh, padam. Padam. Okey. Okey, kejap. Ni bagi mudah Saya bagi mudah. Okey, ni set pertama Set pertama ni ada 10 data. Ada 10. Alamak, merah juga. Set pertama ni kita ada 10 data. Sekejap buka pen sekejap. Ada 10 data. 10 data. Okey. Saya bagi set kedua Set kedua saya bagi nombor yang sama tapi pendek sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ambil 7 je. Ini ada apa? 7 data. Set kedua ni ada 7 data. 7 data. Okey. Set pertama ni ada 10 data. Dia adalah genap. Yang kedua ni 7 data, dia adalah ganjil. Betul kan? 7 kan ganjil. 10 kan genap. Okey. Tengok apa berlaku kalau kita buat yang genap. Kalau kita potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Tak ada yang nombor di tengah-tengah. Okey Jadi sekarang kita kena ambil nombor yang betul-betul di tengah-tengah antara 5 dengan 6. Sebab kalau 10 kan 5 kiri 5 kanan. Betul tak? Kita bagi 2 lah maksudnya kat sini. Hijau, tengok hijau ni. Sinilah media dia. Sini media dia. Tengah-tengah lah. Sebab sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 5. Dia tak boleh ambil 6, 7. Kalau 6, 7 dah berat sebelah kiri pula. Tak boleh tak adil. Kita kena ambil di tengah-tengah. Jadi, nak kata sepakat, maknanya kita potong tengah-tengah antara 5 dengan 6. So, masing-masing puas hati. Sebelah kiri ada 5, sebelah kanan pun ada 5. Betul tak? Jadi, untuk kes ini, untuk mencari median di tengah ini, ialah kita ambil 2 nombor di tengah-tengah ini. Okey. Jadi, kita tambahkan. 5 tambah 6 bahagi dengan 2. So, dapatlah jawapan dia 5.5. 5.5 itulah median. Okey Tetapi beza dengan data kedua. Data kedua ni ada 7 data, ganjil. Ni mudahlah. Potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Adalah 4 seketul yang dapat dipotong. Itu adalah median. Jelas nampak sebiji. Okey, maka ni tak payah tambah-tambah dah. Ambil terus 4 tu. 4 tu lah median lah. Beza Beza kalau genap memang jadikan jadi. Kalau data tu genap memang jadi macam tu. Kena tambah tengah-tengah, bahagi 2. Tapi kalau data tu ganjil, ambil terus di tengah-tengah. Ambil terus di tengah-tengah. Tak payah tambah-tambah. Boleh faham tak? Boleh nampak tak beza dua ni? Cikgu memang kena tunjuk jalan kira ke cikgu? Memang kena tunjuk jalan kira. Kalau dia kata 2. Okey Anis Kalau dia kata 1 tak perlu, kita hanya pakai kalkulator sahaja. Boleh? Siapa gelak tu? Okey Boleh tak setakat ni? Ada yang nak tanya apa? Silakan. Boleh saya ulang balik. Kalau pertama tu saya kata tadi, mula-mula data kalau dapat, check dulu. Pastikan dia sesuai ikut menaik. Menaik atau menurun lah. Tapi lebih prefer nak menaik lah So bila dia menaik, bila dah susun, tengok data dia berapa banyak. Kalau bilangan data dia genap, memang confirm lah kena jadi macam atas tu. Dia kena tambah nombor tengah-tengah tu bahagi 2. Tapi kalau dia bilangan dia ganjil, maka tak perlu risau. Sebab bila kita ambil nombor ganjil, tengah-tengah tu akan dapat. Nampak ni, macam 4 ni kan. 4 ni kan tak terpotong. Dia tak ada partner nak potong. Maka kita boleh ambil terus 4 tu. Boleh tapi kalau berlaku nombor genap, memang itulah cerita dia. Bila nombor genap, takkan dapat cari tengah, melainkan kena tambah 2 nombor tengah tu bahagi 2. Boleh? Okey So itu yang saya nak bagi tahu lah untuk kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey. Kalau kita nak cari guna kalkulator, kita cuba jap sekali imbas. Kerja sekolah tadi saya bagi tahu dah dekat ni kawan-kawan, nanti anda tanyalah ataupun nanti tengok balik video ni. Saya tengok nanti kan kita ulang balik. Kita boleh check guna kalkulator kalau nak tengok jualan terkuartil ni kan. Kita padam balik alamaknya. Okey, kita buat yang pertama kita check yang pertama Yang soalan A ni. 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23 ni kan. Kita boleh guna kalkulator kot. Dah Swiss dah.
Ya. Okey. Ni kelas W tau, yang 570 tu ada cara lain. Ada ke yang dalam ni pakai 570? Faris Hakim kau Saya pakai lah. 570? Oh, ada lagi kita try ni dulu kelas W. So kita tekan shift setup. Okay, shift setup shift setup. Lepas tu tekan butang ke bawah sekali. Kita ambil statistik nombor 3. Statistik nombor 3 yang 3. So ni tak ada kekerapan ni. Sekejap ada kekerapan. On ke off Ada kekerapan, ada 2. Tak payah. Kita ambil off nombor 2. Off. Lepas tu tekan menu 6. Menu 6. Ambil nombor 1. One variable. Kita masukkan data ni. 4 tu kan. Masuk 4. Tekan dengan. Tekan 4. Sama dengan. Tekan 6. Sama dengan. Tekan 8. Sama dengan. Tekan 10. Sama dengan. Tekan 13. Sama dengan. Tekan 15. Sama dengan. Tekan 16. Sama dengan. Tekan 20. Sama dengan. Panjang sikit. Tekan 22. Sama dengan. Tekan 23. Sama dengan. Okey harapnya tak ada tertinggal. Okey yang last, nombor last tu kena tekan sama dengan juga Lepas tu tekan apa? Option. Option ni, tekan option. Okey, ambil nombor 3, one variable calculation ni nombor 3. Tu dia keluar yang ni lah. Okey. Bila keluar yang ni, nampak ada yang apa ni yang kanan ni? Yang scroll ke bawah tu kan. Tapi tak ada scroll kat sini, tekan butang bawah. Tekan butang bawah ni, tekan butang bawah. Okey, nampak tak sini ada Q1? Q1 tu kuanti pertama lah, 6. Betul kan 6 kan? Tadi kita dapat 6 kan? Betul tak? 6. Lepas tu median. Median 13, betul tak 13? Kan dapat 13 ni? Betul tak? 13. Lepas tu Q3 lagi 20. Kan 20 kan? 20 ni nampak. So sini kita dapat dah. Q1 kita 6, Q3 kita 20. Median pun dapat 13. So dah dapat nilai kat sini, tolak je lah. Kita ambil, ingat tadi, formula jumlah antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama kan? So ambil 20, tolak je 6, dapatlah 14. Nampak? Tu lebih mudah. Itu lebih mudah Anis dan juga option kat mana? Ni OPTN ni. Ni OPTN option. Ulang kejap. Untuk Farhana, Anis Farhana dengan Hakim, saya rasa untuk 570 tak dapat. Dia tak ada option tu. Tak ada. Dia tak ada keluarkan Q1, Q2, Q3 tak ada. Minta maaf Ini untuk kelas W je. Yang 570 tak ada. Dia tak ada function tu. Tapi nanti untuk 570 nak kira varian dengan sistem piawai ada. Kita boleh dapat. Cuma yang ni tak boleh bantu lah tak boleh bantu. Dia tak dapat keluar, tak ada function tu. Minta ulang balik. Okey, ulang. Pertama adalah kita tekan shift setup. Shift setup. Lepas tu tekan butang ke bawah ni. Kan? Ambil nombor 3, statistik. Lepas tu frekuensi kita ambil off lah. Sebabnya dia tak ada jadual kekerapan. Kita ambil off. Frekuensi ni maksudnya kekerapan Tekan 2. Off Okey, lepas tu tekan menu 6. Menu 6. Shortcut lah dapat sini. Lepas tu kita ambil nombor 1, one variable ni. Tekan 1 lah. Dia keluar lah kolom ni kan. Masuklah data ni. Masuk data ni. 4, 4, 6, 8 sampai 23. Tekan sama dengan kan. Setiap data tu tekan sama dengan lah. Boleh pergi bawah. Tekan sama dengan sampai bawah. Lepas tu tekan apa tadi? Tekan option. Tekan option. Lepas tu kita ambil lah nombor 3. One variable calculation tu. Dia keluar dah. Kita scroll ke bawah. Cari sampai jumpa Q1 dan Q3. Ambil data tu, tolak je lah. Ambil Q3, tolak Q1. Dapat jawapan. Boleh okey ke? Ada yang tak dapat? Boleh, Syazia? Jangan cuba. Boleh Macam lain? Kenapa macam lain tak? Kalkulator lain ke? Awak guna apa? Sama tak macam ni? Dia punya keluar. Dapat? Yang ni apa? Syazia punya kalkulator lain ke? Dia bukan kelas Swiss
Dia ada tengah usaha ulang. Okey, usaha ulang-ulang apa nama, dia ada kalkulator jenis apa benda tu apa benda tak ingat dah. Tak ingat, tapi dia punya macam kelas Swiss, tapi dia bukan kelas Swiss. Cara dia ada sikit beza. Casio apa bukan Casio apa dah? Olympus kan? Tak ingat dah macam tu dah. Dia lain sikit. Tapi masih lagi dapat. Cara dia lain sikit je. Nanti ada masa tunjuk kat saya lah kalkulator awak tu kalau tak dapat. Okey so inilah cara guna kalkulator. Bila anda nak cancel kan, saya nasihatkan dah reset balik lah. Sebabnya data tadi tu kita dah type kan, dia masuk dalam memori kalkulator ni. Dia akan jadi berat. Okey Jadi nak mudah kita reset je. Shift 9 3 sama dengan AC. Maka semua data tadi tu hilang. Dia tak simpan dalam memori. Dan kalkulator kita akan dapat bertahan lama. Memanglah tadi dia cikgu kita tekan je setup menu satu. Boleh, dia akan kembali balik ke normal. Tapi data tadi tu disimpan dalam memori. Jadi ramai tak tahu ni. So bila kita banyak menaik pada kalkulator, data tu disimpan dalam memori. Dia save tau, dia save. So tak nak bagi lag, kita kena amalkan reset tu banyak kali. Habis dia guna, kita reset supaya data tu hilang. Dia tak simpan dalam memori. Berapa nak simpan? Tak pakai kan? Kita simpan je, kita buang je lah. Okey so setakat ni lah, sampai ni lah untuk hari ni. Tak payah jauh kan. Okey, untuk latihan ni sama esok lah. Ni sama esok kita bagi latihan dia pada muka surat. Ini je. Tanda 8.2A nombor 1 je. Ni untuk yang setakat ni lah. Ni 1 A B C. Sedang tu. Boleh tapi tak boleh lah guna apa? Tak boleh guna kalkulator untuk shortcut. Kena tunjuk cara manual. Tengok contoh tadi tu yang kita bincang tu kan. Buat cara manual, tapi kalau nak semak guna kalkulator boleh, dipersilakan. Okey boleh maksud tak apalah, masuk lambat tak apa. Nanti saya akan share video, nanti anda tengok video ni dari mula sampai habis. Nanti tengoklah, ada 3 latihan saya bagi. Ada latihan saya bagi. Sekejap, saya ingat dah. Tadi mula. Mana tadi Dah hilang. Saya tadi dah buka baru kan. Bagi siapa yang masuk lambat, latihan nanti cuba tanya kawan-kawan yang masuk tadi. Saya dah tanda dah. Dah tutup, buka balik, hilang semua. Jadi sama ada anda tengok video ni nanti ataupun tanya kawan-kawan latihan yang saya nak buat. Jadi setakat ni sampai sini dulu. Esok sambung lagi. Tak habis, sambung pada hari Rabu malam. Okey Jadi kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni. Terima kasih untuk kehadiran. Kita jumpa pada esok pagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Salam. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Salam tuan. Cikgu. Sama-sama. Cikgu.